Dengan RM10 tu memang sangat-sangat berbaloi. Hampa boleh makan nasi lemak, hampa boleh makan nasi goreng, hampa boleh makan roti bakar pek ngah dengan kuah gulai. Okay, ni dah bakar. So dia pun juga sediakan macam mana hotel sediakan. Dia ada tempat yang makan roti ni dua. So hampa mai je, hampa letak je. Lepas tu untuk pisau pernah apa hampa bubuh je. Okay, dengan harga RM10 untuk dewasa dan RM9 untuk kanak-kanak, hampa boleh makan apa saja ada dalam ni. Duduk pun ada sini. Sebabnya ada ikan kering dengan nyok. Orang KL pun main sini yang jauh pun main. Kuih apa? Kuih? Kuih nyok. Okay geng, hari ni hari Jumaat kita mai ke Wedding Cafe Buffet. So dia punya buffet sarapan dia RM10 saja. Macam-macam makanan ada. Abang Rela pun ada, jaga kat sini, jangan risau. Nak parking, okey kan? Okay, lepas tu macam biasa kan, jom kita tengok apa yang ada dekat sini geng. Let's go. Wedding Cafe Alostar. Sebelah era eksklusif dengan Yasmin. Kat sini Wisma Belia. Yang ni apa dia Haji? Tu hospital ni, hospital lama. So hampa mai sini, hampa kena U-turn, patah balik. Salah stadium. U-turn mai kat sini, abang Rela ada, jangan risau. Okey bang, baik. Udang. Roti? Ya, macam udang. Oh, macam udang. Kuih apa? Kuih? Pek nyok. Tanya, yang comel ni kan? Ya, mini pek ngah. Panggilan dia mini pek ngah. Dia makan dengan apa tu? Oh, kuah gulai. Dengan gulai ikan. Mini pek ngah. Kalau buat besar-besar habis. Yang lain orang tak boleh makan kan? Kalau buat besar dia tak habis. Okey. Yang lain orang tak boleh makan dah. Kalau nak ambil pula boleh je. Abang, kotiau apa bang? Kotiau? Kotiau goreng. Kotiau goreng. Dari mana? Orang KL geng, orang KL pun main makan sini. Oi, jauh pun main. Ada tuan jalan main sini ke? Ada sendiri ke apa? Tak nak macam. Orang KL pun main sini geng, jauh pun main. Yang panas-panas kan? Mantap. Okey bang, kelihatan bang.
Okay kan, dekat sini juga kita ada mi kuah kat sini. Kita ada mi kuah. Lepas tu kat sini dia ada roti, ada bakar. Dan juga telur baru masak. Oh, ini pun dah ready dah. Baru masak. Oh, ni nak habis ni lah? Ha, ya. Ini habis baru masak. Okey, dekat sini kita ada bahagian goreng-goreng dengan nasi lemak asalnya ni. Okay, dia ada salad, dia ada kentang goreng juga, dia ada spaghetti, dia ada bihun, nasi goreng, ayam goreng ni. Ubi kayu pun ada, gula telur, sambal ayam, bilis, timun, sambal ayam. Dan juga kuah sambal. Uduk pun ada sini. Sebabnya ada ikan kering dengan nyok. Okay, dekat bahagian ni kita ada apa ni? Cendawan, sup cendawan. Ha? Sup cendawan. Sup cendawan. Yang ni? Buah kacang hijau. Boleh buka. Sup cendawan makan dengan roti kan? No? Roti hujung. Kat sana. Okay, sup cendawan ada, bubuk ada. Lepas tu kita ada beberapa jenis ayak. Kita ada susu pun ada untuk fresh milk kat sini untuk makan dengan konflik semua ni. Lepas tu ada yang ais, yang kosong, yang panas. Untuk yang panas kita ada ayak teh dengan kopi panas sahaja. So, ini pesanan penaja. Bila selepas makan di pinggan anda hanya ada satu garpu dan tenang saja. Bermakna pengurusan diri anda adalah terbaik. Okey, mantap. Okey, dengan harga RM10 untuk dewasa dan RM9 untuk kanak-kanak, anda boleh makan apa saja ada dalam ni. Okey, sampai kat depan tu akan kena bayar dulu kat meja cashier. Lepas tu masuk tu, dalam tu dia ada bilik aircon juga kalau hampa nak makan dalam aircon. So kat sini dia ada ruang yang terbuka je kat sini. Dan dekat belakang sana pun ada sikit lagi. Okay, so kalau hampa nak makan apa, hampa minta je. Cuma sekarang ni untuk omelette apa kena tambah RM3. Untuk omelette. So yang lain semua okey, semua free je. Yang RM10 tu hampa boleh ambil je apa yang ada kat sini. Untuk dewasa RM10, kanak-kanak 5 tahun ke atas kata silap RM9. Okay, so jom kita makan dulu. Okay, untuk first aku ambil nasi lemak dia. Lepas tu ada bilis, ada timun, ada french fries dengan bihun Singapura. Abang Kali ambil apa? Makaroni. Makaroni. Adik makaroni juga. Lepas tu ada ayam, ada sosis. Wan ambil salad, makaroni, french fries dengan ayam goreng. Ni apa telur tu? Telur Baru masak. Baru masak dengan sup cendawan, geng. So kita makan dulu. Okey, dekat sini kita ada 4 wakil bakar. Hampa nak makan tanpa bakar pun boleh, hampa nak makan bakar dulu pun boleh. So dia ada ni boleh ah? Jam dia. Kaya. Kayu yang tu. Dia ada 4 perasa. Kaya, strawberry. kaya Ni? Kaya. Kaya. Ha, kaya. Ini? Ni nanas. Oh, nanas. Ini grapefruit kot. Anggur ke? Kan? Tak Lepas tahu tu tau. ada juga planta mentega yang. Ya. So nak banyak mana pun tekan je. Angkat kan? Ya, tekan. Tekan. Tekan je. Tapi kena kuat sikit. Okay, ni dah pakai. So dia pun juga sediakan macam mana hotel sediakan. Dia ada tempat yang makan roti ni 2. So hampa mai je, hampa letak je. Lepas tu untuk pisau pernah apa hampa bubuh je. So pun lah ada. Dengan telur. Ada. Oh, tulis. Ada atas meja saja. Okay, so kalau pun air on teh tarik ke teh panas kan, untuk harga dia ni hamba kena tambah RM2 sebabnya ayak yang lain dah ada kat depan. So mana ayak yang kat depan tu ada 4 jenis ayak dan 2 jenis ayak panas tu. Dia ada 4 jenis ayak. Ayak sejuk, ayak ais. Lepas tu ada 2 ayak panas, teh dan teh dan kopi panas tu free. So kalau hampa nak selain daripada ayak tu, hampa kena air on lah. So kalau macam aku tambah teh tarik ni. Untuk satu cawan RM2 je hampa jangan tambah. Okey. Wow, mantap ni.
Tuang sepuluh masak. So dia letakkan kat hampa tu, tuang sepuluh masak sebelah, terus telur ubi sebelah. So hampa boleh ambil je mana-mana. Hampa nak makan satu tray pun tak apa. Tak boleh ada Ustaz. Janji hampa makan habis lah. Dia geng, dia punya telur roti. Okay kan, jemput makan kan, jemput makan. Macam ni tu buat lah. Sambal dia memang padu geng. Oh, tidak. Bihun Singapura. Biru. Saya tarik kan. Tambah RM2 je. RM2 secawan. Terbaik. Teng, telur. Roti bakar dengan telur. Telur kedik. Telur kedik. Minum dulu siapa nak makan. Tadi kan suka tak balik. Tadi kau balik. Satu-satu ni. Roti telur kedik. Cicak. Mana kan buat tak ada. Ada bila lain mana? Cari tilik tak tahu tengok ni dah. Dah ni. Ni. Aduh. Dia buat apa? Macam. Dia buat apa? Dia cuba tengok air ni. Geng, kote goreng, ayam goreng, telur biji, sambal penyet, cabai, cabai jeruk.
goreng dia geng, dia memang goreng panas-panas. So kalau nasi, kalau ayam goreng habis, sebelum habis tu dia daripada tapak lah. Macam nugget, sosis, macam sosis, kentang goreng, apa saja sekalipun yang ada atas meja tu kan, yang nak habis dia bakal topak cepat-cepat dan makanan tu sentiasa ada atas meja. So macam risau. Macam ayam ni panas lagi. So sebelum ayam tu habis dia bakal topak dah sekejap. Lepas ambil ayam tu jadi makan habis lah. Potato goreng, tetel. Lam apa? Lam. Pek ngah dengan kuah gulai. Sama juga macam ayam kan. Ayam apa yang nak habis kan, semua dia pakai tupak bagi clear. Kalau habis pun bawa beli habis kat kaunter tu, kata ayam tu habis yang penuh tu. Pek ngah dengan kuah gulai. Aku hidung. Tapi orang tak cari mama tak kali. Tulis semua. Apa? Ha? Apa dah? Pengen. Pek ngah kuah gulai kan. Terbaik juga. Pension. Dia dah bila makan lah. So macam ni lah keadaan dia. So makanan kat sini semua sedap. Apa yang penting, dengan hanya RM10 yang banyak tu kan, apa boleh makan macam-macam. Memang bayar. Dengan RM10 tu memang sangat-sangat berbaloi. Hampa boleh makan nasi lemak, hampa boleh makan nasi goreng, hampa boleh makan roti bakar dengan telur goyang, lepas tu sup cendawan, ada pek ngah, ada cucung udang, ada kuah goreng, ada bihun goreng, ada mi kuah, ada bubuk, ada nasi lemak dia pula kan. Macam-macam lauk dah, ayam goreng, sambal ayam, bilis telur. Lepas tu ada pulut lagi, pulut ikan masin dengan Ubi. penyok, lepas tu ubi kayu pun ada, ubi rebus pun ada. Lepas tu macam-macam kan, macam-macam. Hampa yang belum main, hampa kena main. Hampa kena tengok sendiri makanan lah. Kalau nak makan semua tu aku ingat hampa pun takkan boleh lah. Sebab aku pun tak boleh ambil semua dah kenyang lah. Okay, so kalau hampa nak main juga, hampa kena main dekat Wedding Cafe dekat Al-Ustaz, sebelah kedai nasi lemak Yasmin. Sebelah Erah tu. Okay, so kalau daripada Hospital Lama, hampa ke U-turn. Lepas tu hampa akan nampak Wedding Cafe besar dah tulis kat atas tu. Okay. So pada hampa yang nak main ke Wedding Cafe, hampa boleh check dekat map kat bawah. Sebab tadi pun orang KL pun ada main kat sini ya. Semata-mata nak berjalan nak makan kat sini. Okay, so untuk makanan macam risau, bila dah habis dia pakai restock dengan cepat. Okay, so untuk kanak-kanak RM9, 5 tahun ke atas, hampa nampak ayam tumai lagi. Nampak? Berapa kali ayam tumai. So memang dia pakai topak. Macam risau. Telur rebus, telur separuh masak semua dia pakai tepak, macam risau. Okay. Lepas tu semoga video ni memberi manfaat kepada kawan-kawan untuk yang nak share makan dekat Al-Ustaz ni. Okay, so semoga kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Kan, satu lagi kan, kepada hampa yang main kat sini, kita selepas makan kita kena angkat pinggan sendiri, letakkan dekat tu. Ada meja yang kena sediakan dekat ujung tu. Okay, so supaya dia punya slogan kata dia, jom jadi pelanggan prihatin. So kita macam kat rumah kita, selepas kita makan kita simpan lah. Mudah ya, tak ada masalah pun. Okay. Okay, kemas dulu. Okay, untuk sudu kat sini, untuk pinggan ni, ni sampah. Okay. Okay, so yang besar kat sini. Siapa yang kat situ?